Hai, kali ni nak kongsi pula tentang sebagai pengurus tenaga ni. Sebab ramai yang anggap nak jadi pengurus tenaga mesti technically memang kena expert. Tak juga sebenarnya, tak juga. Sebab dalam Akta Kecekapan dan Penjimatan Tenaga, antara tugas-tugas utama, tugas-tugas yang paling utama seorang pengurus tenaga ialah memastikan pengguna tenaga melaksanakan sistem pengurusan tenaga, dan juga pengurus tenaga kena memantau pelaksanaan sistem pengurusan tenaga. Berdasarkan pengalaman saya selama hampir 15 tahun, membantu syarikat membangunkan sistem pengurusan tenaga berdasarkan ISO 50001, daripada mereka tak ada sistem pengurusan tenaga sampailah mereka certified with the ISO 5001. Berdasarkan pengalaman selama 15 tahun, saya tak perlu jadi technical expert untuk membantu syarikat menguruskan tenaga dengan sistematik. Tidak perlu. Tetapi jika seorang pengurus tenaga itu seorang technical expert, itu adalah just a bonus. Sebab dalam sistem pengurusan tenaga, penyelesaian penjimatan tenaga ataupun energy efficiency solutions can come from various sources, daripada pelbagai pihak. Kebanyakan yang saya jumpa, pengalaman saya, banyak syarikat yang saya jumpa, mereka memang sudah ada menjalankan, mengenal pasti dan melaksanakan langkah-langkah penjimatan tenaga secara teknologi, automation dan sebagainya. Memang mereka telah buat. Cuma mereka lakukan on project basis dan bukannya secara sistematik. Maksudnya on project base, mana tak ada. Selepas projek tamat, mereka tidak pantau dan sebagainya. Itu saja. Dan kebanyakan pengalaman saya selama 15 tahun ni, mereka memang sudah ada. Jadi saya sebagai konsultan untuk membangunkan sistem, saya perlu communicate dengan mereka, kemudian dapatkan maklumat-maklumat tersebut. Memang saya tak pernah jumpa lagi syarikat ni, mereka tak pernah langsung buat langkah-langkah penjimatan tenaga. Sudah ada, tapi cuma tidak dibuat secara sistematik. So, jadi jika kita seorang pengurus tenaga, kita cuma perlu ada satu kemahiran komunikasi yang baik, efektif, untuk get everyone working together untuk menjadikan segala aktiviti yang melibatkan yang akan boleh membuatkan improvement in the energy performance dimasukkan, diintegratekan ataupun diintegrasikan di dalam satu sistem yang dipanggil sistem pengurusan tenaga. Itu saja. Sebab tu, for example, saya punya consultants, all my young consultants are not all from technical background. They just from science background. Tapi mereka telah buktikan mereka masih boleh membantu syarikat, even guiding personnel dalam syarikat, our clients, dalam membangunkan sistem pengurusan tenaga. Jadi bukanlah satu keperluan, seorang pengurus tenaga mesti seorang technical expert dalam penjimatan tenaga. Jika mereka expert, itu satu bonus. Sebab tugas mereka bukanlah hanya mengenal pasti penjimatan tenaga. Tugas mereka ialah menguruskan tenaga secara berkesan, secara sistematik, melibatkan beyond just technical solution. And technical solution ni can come from many parties. Selalunya datang daripada orang-orang teknikal dalaman, orang facilities management, orang engineering department, dan even orang daripada production department kalau di manufacturing sector lah. Boleh dapat. And juga mereka juga boleh source daripada
external expert, contohnya daripada energy service company yang membuat energy audit, audit tenaga dan sebagainya. Daripada even suppliers, they can provide energy efficiency solution. Cuma pengurus tenaga hanya perlu tahu bagaimana where to get, when to get and how to get. Okay, bukan tugas hakiki seorang pengurus tenaga hanya mengenal pasti sistem, mengenal pasti langkah-langkah penyematan tenaga. Tugas-tugasnya lebih besar daripada situ. Contohnya tugas-tugasnya mendapatkan komitmen daripada top management, convince the top management untuk mendapatkan bajet, okay? Mendapatkan bajet dan sebagainya, mendapatkan kelulusan untuk melaksanakan high scale investment untuk energy saving projects, dan juga membuat laporan prestasi, merancang program-program kesedaran, program-program pembangunan kapasiti ataupun kompetensi untuk kaki tangan, menjalankan lead dalam internal audit, laporan komunikasi dengan pihak ESG report, greenhouse gases report and all that. Banyak kerja-kerja pengurusan, manager, nama pun pengurus tenaga, jadi banyaklah kerja-kerja pengurus. Kalau jika seorang pengurus membuat kerja-kerja operasi, maksudnya dia tak akan berkesan sebagai seorang pengurus. Seorang pengurus sepatutnya boleh bekerjasama dengan pelbagai pihak, dalam satu sistem pengurusan untuk mencapai matlamat pengurusan tersebut. Dalam kes tenaga ni ialah untuk mencapai matlamat sistem pengurusan tenaga, iaitu untuk mendapatkan energy performance improvement, prestasi penambahbaikan ataupun meningkatkan prestasi tenaga of the organisation. Itu. So jadi tak perlu. Okay, saya dah buktikan. Okay, and alhamdulillah setakat ni memang kita don't provide. Saya tak provide technical service. Saya tak buat technical service. Okay, jadi kami masih saya masih mendapat banyak clients from multinational companies, even public listed companies engage us as their consultant. And sebenarnya tugas-tugas kami tu ialah tugas-tugas yang saya buat itulah, which is membangunkan sistem perusahaan tenaga dan memastikan syarikat boleh melaksanakan satu sistem perusahaan tenaga yang berkesan. Itu ialah tugas-tugas seorang pengurus tenaga sebenarnya, seperti yang dikenaiki dalam Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga. Itu sajalah saya punya pendapat. So itu saya punya pendapat. Sebab ada yang berkata kalau bukan technical expert tak boleh. Tak boleh, tak semestinya. Okay? Saya tidak bersetuju, tapi terpulanglah masing-masing punya hak kan. So tak perlu kita ada professional engineer ke expert technical ke untuk jadi seorang pengurus tenaga yang berkesan. Itu saja. Tapi seorang pengurus tenaga yang berkesan mestilah mempunyai satu skill pengurusan yang amat baik, terutamanya dari segi komunikasi dengan pelbagai pihak, sebab dia akan berinteraksi dengan pihak pengurusan teratas, middle management, ada departments, even up to the operational staff, even support staff. Dan dia juga perlu tahu skill untuk prepare strong business case to convince the top management untuk mendapatkan budget ataupun other resources. Dia juga perlu tahu sedikit knowledge, kemahiran tentang financial evaluation untuk how to make the investment on the project untuk penyematan tenaga tu lebih menarik dari segi investment. Okay, some knowledge on the financial evaluation method dan juga some knowledge on basic knowledge on measurement and verification of energy performance ataupun MNV, measurement and verification of energy performance. Okay, dan juga yang paling penting bagi saya ialah kemahiran berkomunikasi dan juga kemahiran untuk membuat laporan yang meyakinkan to reflect the performance of the energy management system implementation. So itu saya punya pendapat. So ramai, maksudnya I would say segi technical dalam sistem perusahaan tenaga ni not more than 20%, 20-30% dia ialah technical, the rest is purely management. Okay, so tak perlu pendapat saya, kesimpulannya tak perlu kita jadi seorang technical expert dalam energy efficiency untuk menjadi seorang pengurus tenaga yang berkesan ataupun efektif. Semoga kita semua boleh menjadi seorang pengurus tenaga yang berkesan, insya-Allah.